Jom kita try masak ikan cencaru belah belakang ya, bersambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ikan bilis sedikit, bawang setengah biji, bawang putih tu dalam 2 biji, cili potong ya. Nak tumis kangkung, ada cili kisar dalam 2 sudu makan. Tadi Upah beli kangkung dekat kedai runcit bawah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ni Upah masak simple saja ya. Nak goreng ikan dengan tumis sayur kangkung ya. Apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sihat selalu, murahkan rezeki. Amin, amin. Jom kita tengok. Kita masukkan bawang. Hingga bawang tu laju. Masukkan cili kisar yang 2 sudu makan tu ya. Dah pun siap. Upah tadi sebenarnya tak on kamera. Ikan cencaru tu dibelah 2 belakang tu ya. Buang tahi dia, buang dia punya insang tu ya. Basuh cuci-cuci. Belah belakang tu ya. Tapi jangan sampai putus pula, sebab nak letak sambal kan. Buang insang dia tu dengan tahi dia sekali. Perut ikan tu jangan pecah pula, nanti nak letak sambal bocor pula. Bilas sampai habis darah tu ya. Buat sampai habis ya. Jirus dengan air biar dia nampak putih bersih. Lepas tu letak asam jawa gaul-gaul ya. Ini bahan untuk sambal. Bawang besar tu 1 biji, serai tu 2 batang, bawang putih tu dalam 3 biji. Kisar nanti ya. Ni cili kisar dalam 5 sudu makan. Ikan tadi tu dah dibilas, dah dibuang asam jawa tu ya. Letak kunyit dengan garam ya. Dikisar semua ya. Serai, bawang putih, bawang besar. Dah dikisar semuanya ya. Panaskan minyak tu, tumis bahan kisar tu. Masukkan cili kisar sekali. Air sedikit. Dimasak hingga kering sedikit dan pecah minyak ya. Dah mendidih, masukkan belacan ya. Belacan tu Upah buat setengah keping, bancur dengan air, senang nak tuang. Sedikit air asam jawa ya. Sebut rasa garam. Letak sedikit gula dulu, nanti boleh dirasa ya. Dah pecah minyak ya, tunggu kering sedikit lagi. Dah pun siap ya, dah kering sedikit, sejukkan dulu. Sementara itu panaskan minyak, lepas tu masukkan sambal dalam ikan ya. Masukkan sambal tu penuh pun tak apa. Buatlah sampai habis ya. Letak sambal dalam ikan tu sampai habis ya. Upah saja buat lebih sambal tu, boleh makan juga dengan ikan tu nanti.
Panaskan minyak, masukkan ikan yang kita letak sambal tadi ya. Biarkan ikan tu masak garing ya. Betul-betulkan ikan tu, jangan bagi dia melekat ya. Dah nampak ikan tu garing, balikkan ya. Dah garing tu boleh diangkat. Goreng ikan yang lain pula ya. Dah pun siap digoreng ya. Sambal ikan chencharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Sambal tu ada banyak, boleh letak atas ikan tu kan. Hari-hari pun ayam goreng ada. Sayur kangkung ni upah seorang dia makan. Itu sebab hanya rumah upah ni jarang yang makan sayur. Bye-bye.